Alhamdulillah lah, lega lah. Dah settle urusan nikah, dah settle urusan kahwin, tinggal sikit-sikit punya photoshoot lah. Tapi yang bahagian besar ni dah habis lah. Dah settle lah, Alhamdulillah. It was very nice actually. Sangat cantik. Tempat memang sesuai untuk design kan. Lepas tu nyaman. So very sesuai untuk family kan. Cozy. So memang suka lah. Jadi dia tak sibuk lah, tak hiruk pikuk lah orang cakap kan. Tenang je nak parking, nak apa senang je. Kita enjoy je. Perasaan saya rasa berbahagia lah. Sebab semuanya Alhamdulillah dah selesai. Tapi semua flow berjalan dengan lancar. MC, flow manager, semua tak ada nak risaukan pengantin ke apa ke. Pengantin duduk relax. Tak tahu makan, tak tahu ambil gambar. Macam tu je. So far Alhamdulillah semua okey. Flow manager, everything, MC berjalan dengan lancar, tak ada masalah. So Alhamdulillah so far everything okey lah, tak ada masalah. Sampailah ke makan damai, sampailah ke berarak, semuanya okey lah, Alhamdulillah tak ada masalah. Untuk fasiliti kami rasa so far semua okey, tak ada masalah, semuanya lengkap. Untuk decoration rumah Abang Jamil dia tampilkan tema yang agak klasik, dan untuk pelamin everything semua cantik mengikut tema yang kita request. So far everything semua okey lah. %100. 10 out of 10. Untuk saya amat recommend lah rumah Abang Jamil sebab pengantin tak payah pening fikir banyak benda. Sebab kat sini dah ada flow manager, dah ada MC, dah ada fotografer. Package yang lengkap lah. Kiranya dekat Batu Pahat kan macam kurang sikit kan. So dekat rumah Abang Jamil semuanya lengkap insyaAllah. Saya bagi 10/5. 11/5. Lebih lagi kan. Mesti kena menang. Kita kasih rumah Abang Jamil 5 bintang. Ingat kenduri. Ingat rumah Abang Jamil. Bye bye.